sistem pengurusan keselamatan maklumat. Misi bersama agar data terpelihara. Ketersediaan maklumat kami pastikan hanya untuk pengguna yang mendapat kelulusan. Availability ensured for the right hands. Access granted only. Pengenalan. Dalam urusan harian, perisian memainkan peranan penting dalam membantu kita bekerja dengan lebih cekap. Namun, setiap perisian mempunyai lesen dan syarat penggunaannya. Di Majlis Perbandaran Bentung, kita komited untuk memastikan semua perisian yang digunakan adalah sah dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tanggungjawab pengguna. Sebagai warga MPB, kita tidak dibenarkan memasang atau menggunakan sebarang perisian tanpa kebenaran. Jika memerlukan perisian baharu, pengguna perlu membuat permohonan secara rasmi melalui Jabatan Evolusi Digital dan Informasi (JEDI). Prosedur permohonan. Proses permohonan perisian di MPB adalah mudah dan teratur. Pertama, pengguna mengisi borang permohonan instalasi perisian komputer. Seterusnya, permohonan akan disemak oleh Ketua JEDI. Kemudian, permohonan akan dikemukakan untuk kelulusan yang dipetua. Setelah diluluskan, JEDI akan menguruskan perolehan dan pemasangan perisian tersebut. Kepentingan dan rekod. Setiap permohonan akan direkod dan disimpan selama 2 tahun oleh JEDI. Rekod ini penting bagi tujuan pemantauan, pematuhan undang-undang dan pelindungan hak harta intelek organisasi. Marilah kita bersama-sama menjaga integriti digital MPB dengan menggunakan perisian yang sah dan mematuhi setiap prosedur yang ditetapkan. Pematuhan ini bukan sahaja melindungi hak harta intelek, malah mencerminkan profesionalisme dan tanggungjawab kita sebagai warga Majlis Perbandaran Bentung. Peringatan. 1. Gunakan perisian secara sah. Setiap perisian yang digunakan di MPB mestilah mempunyai lesen yang sah dan dibenarkan. Penggunaan perisian tidak berlesen boleh menjejaskan integriti organisasi serta mendedahkan MPB kepada risiko undang-undang dan keselamatan maklumat. 2. Jangan pasang perisian tanpa kebenaran. Kaki tangan tidak dibenarkan memasang atau menggunakan sebarang perisian secara sendiri tanpa kelulusan rasmi. Semua keperluan perisian hendaklah dibuat melalui saluran yang ditetapkan bagi mengelakkan risiko keselamatan sistem. 3. Patuhi prosedur permohonan perisian. Setiap permohonan perisian perlu melalui proses yang telah ditetapkan, bermula daripada pengisian borang sehingga kelulusan pihak berkuasa. Pematuhan kepada prosedur ini memastikan kawalan, ketelusan dan pematuhan terhadap dasar ISMS. 4. Rekod adalah perlindungan organisasi. Penyimpanan rekod permohonan perisian adalah penting untuk tujuan pemantauan, audit dan pematuhan undang-undang. Rekod yang teratur membantu melindungi hak harta intelek serta mengukuhkan tadbir urus keselamatan maklumat (MPB).